Aku memang mengidolakan Datuk Seri Ali Sukri pada tahun 2019. I tiap-tiap malam I tengok YouTube dia. Dia cerita pasal rumah dia, pasal ikan dia, pasal kucing dia, pasal kekayaan dia kan. So, satu hari tu I tengok dekat Instagram dia. Dia mengumumkan mencari ejen orang panggil. Ejen dan dropship. Dia umumkan, siapa-siapa yang nak jadi dropship saya, ejen saja, datang ke Wisma Dihub Telajak Laris. Lepas tu dia kata pukul 9 pagi dah kena datang lah untuk interview menjadi ejen dan stokis ni. Macam biasalah, I sampai tengah hari. Aku sampai 3 petang ke Wisma Dihub dia dekat Damansara tu. Beratur daripada pintu masuk sampai ke parking. Beratur Dia apa untuk jadi ejen? Untuk jadi ejen. Zaman tu kita Zaman macam, tu lah 2019 ejen tengah menggila kan So pada ketika itu pun aku pun tak beratur lah. Aku just tengok pada luar je. Aku cuma nak tengok je mana Datuk Ali Sukri. Tapi tak nampak. Tak lama pun I balik lah pada hari tu. And I tengok phone balik. I tengok lah update dia dekat IG. Ngam-ngam waktu I tengok IG Datuk Ali Sukri tu, dia umumkan yang dia cari editor. I pun pada ketika itu inilah time aku untuk aku bekerja dengan dia. Inilah masanya. Inilah masanya. Dalam masa yang sama, aku bodoh IT. Aku tak pandai pasal komputer, tapi aku dengan penuh keyakinan datang interview. Jadi berbekalkan keyakinan Berbekalkan keyakinan dan confident level yang amat-amat tinggi pada ketika itu. And I sampai sana pukul 10 pagi. Sama juga kena beratur. Rare betul. Ramai, tuan-tuan tak tahu, ramai gila yang nak kerja dengan dia. Mungkin ramai yang mengidolakan Datuk Ali Sukri lah pada ketika itu. Beratur sampai dekat turn I. I duduk je kat table interview tu. Dia tanya I, okay, boleh edit video? Oh boleh. Ada tak sampel-sampel video yang awak edit? Oh ada. So I pun tunjuk video I yang edit dekat YouTube lah. And dia tanya I, nak tanya you rekod pakai apa? Oh saya rekod pakai phone. Oh lepas tu pandai tak edit pakai komputer? Time tu I terjujur. Oh tak cakap. Tak I jujur. I cakap oh saya tak pandai pakai komputer, saya pakai phone je. Lepas tu dia tengok muka I tengok muka dia. Dia cakap tak apalah, balik dulu nanti kita call. So I pun balik lah. Balik pada ketika itu pun I balik je lah. Lepas tu nak jadikan cerita, macam biasalah I balik, I tengok balik IG Datuk Ali Sukri. Besok dia nak lagi. Lepas tu dalam hati I cakap dalam hati kan, kali kedua ni aku datang takkan tak dapat. Borak sampai pecah. Let's go!